Assalamualaikum guys, selamat datang semula ke cerita hantu, kisah yang kau tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Hai guys, selamat datang semula ke cerita hantu, kisah yang kau tak tahu. Alhamdulillah, dah 21 episod, dah 22 episod dah Kami sekarang ni 22 episod dah. Dah banyak dah Berjam-celik dah 22 episod Ramai gila yang tengok K-Studios punya cerita hantu, kisah yang kau tak tahu. Alhamdulillah, thank you so much kepada mereka yang menyokong K-Studios hingga hari ini. Kepada mereka yang baru saja hadir ke K-Studios, hai guys, selamat datang ke K-Studios untuk cerita hantu, kisah yang kau tak tahu. Kepada mereka yang di luar sana yang sedang menonton video K-Studios sekarang ni, dan juga mereka yang baru je hadir ke K-Studios dan belum lagi subscribe, apa yang korang kena buat ialah jangan lupa untuk subscribe, turn on bell notification dan share video ini kepada semua rakan-rakan seram seekers anda. Komen di bawah sebagai tanda sokongan. Kalau ada benda yang saya buat yang saya tak perasan dan mungkin korang rasa annoying, mungkin dengan cara tu saya dapat ubah lah. Sebab kalau tak ada yang menegur, mana saya nak tahu salah saya di mana, betul? So korang kena tegur lah apa yang korang nak, apa yang korang tak nak. Tegur. So bila korang tegur, tahulah nak buat apa. Okay, sorry tadi ada technical problem. Saya terpaksa off camera sekejap sebab kamera jadi panas. Jadi hari ni kita ada episod baru guys. Kita ada episod baru hari ni. Dan kisah untuk hari ini agak unik dan agak seram sebab first time saya dengar. Dan kepada mereka yang belum lagi menonton episod yang lepas, iaitu episod 21, korang boleh tengok di page K-Studios lah. Jadi untuk episod hari ini, kita akan menceritakan tentang gangguan daripada makhluk jin iaitu di laut. Kita ada dua cerita, tapi saya akan ceritakan pasal satu cerita gangguan ni dulu, and then baru saya cerita yang pasal gangguan jin laut tu. So cerita yang pertama saya ceritakan hari ni adalah tentang gangguan ketika menjadi security. Okey, baik. Cerita ini diberi oleh Ariel, kawan kita, kawan saya, tentang di mana pengalaman dia sewaktu dia menjaga sebuah stesen LRT kat mana tak tahu, tak nak mention. Semasa pembinaan LRT tu dia pernah bekerja di situ sebagai seorang jaga dan menjaga kawasan tu pada waktu malam. Jadi stesen tu dah siap dah pun sekarang ni. Tapi saya takkan mention stesen tu dekat mana. Dan masa pembinaan tu, kawan saya Ariel ni ditugaskan untuk menjaga kawasan tu pada waktu malam. Jadi kisah dia bermula macam ni. So pada suatu hari ni, si Ariel ni dia shift malam. So daripada rumah dia gerak around dalam pukul 7 macam tu untuk pergi tempat kerja dia, sebab dia masuk kerja masa tu pukul 9 malam. So dia akan rotate dengan budak kerja pagi, dan budak kerja pagi akan balik lah. So dia akan jaga daripada pukul 9 pagi sampai pukul 7 pagi besok. Macam tu. Jadi malam tu dia tak jaga seorang-seorang. Dia jaga dengan seorang kawan dia lagi ni. Kawan dia ni saya panggil sebagai Kuma, bukan nama sebenar, yang di mana ditugaskan untuk menjaga kawasan tu dengan Ariel. Disebabkan kawasan tu masih lagi merupakan kawasan pembinaan, jadi banyaklah macam kayu-kayu, batu apa semua yang masih lagi bersepah dekat situ. Dan LRT tu pada masa tu dah macam like 70% ke 80% siap. Jadi nampaklah bentuk dia, dia punya eskalator, tangga apa semua ada kan. Mana yang pernah pergi LRT tu mesti tahu kan macam mana rupa LRT, betul tak? Macam mana kawasan dia, tangga dia apa semua. Jadi pada malam tu masa si Ariel sampai kat tempat kerja dia, so dia lepak dulu dengan budak pagi apa semua kan, handover job apa semua, bagi tahu kok ada masalah ke apa dan sebagainya. So selepas dah handover job tu dekat kawan, dekat si Ariel ni, so si kawan Ariel ni yang kerja pagi ni pun balik. So tinggallah Kuma dengan Ariel. So sebelum dia orang start kerja, si Ariel nak makan sebab dia belum lagi makan time petang tu. Jadi dia makan malam sekali, satu kali jalan lah. So tak nak 2-3 kali makan. So dia gila-gila dengan Kuma. So dia makan dulu, lepas Ariel dah makan baru Kuma makan.
Okay. So kalau korang nak tahu, kerja sebagai seorang security ni, dia ada macam tempat-tempat yang dia orang kena kunci jam. Saya tak pastilah ada kunci jam tu macam mana, tapi ada device itu yang dia kena pergi kat tempat tu dan dia kena klik. Asal ada benda, dia kena tap benda tu, barulah tahu yang dia pernah datang kawasan tu ataupun tidak. Dia macam ada simpan rekod history lah dekat situ. So pada malam tu adalah malam yang tidak berbau untuk mereka lah sebenarnya. Sebab di mana mereka diganggu oleh satu entiti yang tak tahu daripada mana. Dan gangguan tu macam pelik. Jadi, nak jadikan cerita, malam tu pada jam pukul 10, pada pukul 12 malam. 12:01 macam tu lah. So, si Ariel ni ditugaskan untuk pergi kawasan sini, yang Kumar ni kena pergi kawasan sini. So diorang pun berpecah untuk pergi check kawasan tu lah dan ikut tempat punch ataupun tempat clocking masing-masing. So masa si Ariel pergi ni, kawasan yang dia pergi tu adalah kawasan yang ada pintu. Ada pintu masuk dan juga ada tangga yang turun. So masa tu dia tengah lalu kawasan tu. Tiba-tiba bila dia lalu je kawasan tu, pintu yang ada dekat situ macam ada orang buka. Dia macam tiba-tiba pintu macam bunyi macam ada orang tarik tau daripada belakang tu. Dia tarik macam tu. Kalau nak kata angin, mustahil. Sebab apa? Pintu dekat situ diorang pakai macam, korang pernah tak pergi macam dekat hospital ke ataupun mana-mana pejabat ke kan, dia macam ada macam pemberat yang atas tu yang boleh tolak balik pintu tu untuk tutup. Dan kalau korang nak buka pun, korang perlukan tenaga yang sangat kuat. Kalau angin tiup, tak mungkin pintu tu boleh terbuka. So pintu tu terbuka dengan sendirinya. So masa tu Ari macam, ni apa benda ni kan. So masa tu dia macam husnuzon lah. Dia fikir benda tu, oh maybe angin. Husnuzon angin. So macam dia abaikan lah benda tu, dia macam ignore je. So dia pergi ke tempat yang dia nak kena clocking tu. Dia pun pergilah check clocking apa semua. And then bila dia tengah round-round kat situ, tiba-tiba dia dengar pintu tertutup. Boom. Siapa tu? Cakap. Dia pun pusing balik pergi kat tempat pintu tu. Tengok pintu tu dah tertutup tau. Tadi dia perasan pintu tu terbuka, dan ni pintu tu dah tertutup. Macam ada orang tutup sebab dia hempas kuat gila. So dia pun roger si Kumar. Cakap, Kumar, aku rasa macam ada orang pecah masuk kawasan ni. Kat side kau ada orang tak? Lepas tu si Kumar pun kata, okey bang, kejap saya tengok. Kumar pun check. Lepas tu hari ni tunggulah yang si Kumar ni bagi tahu balik dekat dia kan, ada orang ke tak ada orang kan. Lepas tu Kumar kata, bang, macam tak ada orang pun kat sini bang. Macam mana ni bang? Kata ada orang tadi. So si hari ni pelik. Kalau tak ada orang, siapa pula yang pas pintu ni tadi? Lepas tu si Arin cubalah buka pintu tu. So bila dia buka pintu tu, memang kena tolak kuat tau, sebab ada pemberat yang kat atas tu. So macam tolak kuat gila. Dan kawasan di balik pintu tu memang gelap. Sangat gelap. Dia macam pintu exit, tapi kawasan tu gelap gila. Sebab yelah tempat tu masih lagi belum beroperasi kan. So macam lampu pun tak banyak. Ada seketul 2 lampu je untuk sekadar menerangi kawasan tu. So macam apa benda ni kan tadi kan. Takkanlah ada gangguan ke apa kan. So dia macam tak nak fikir panjang lah. Takut kalau dia fikir-fikir nanti kan terbawa-bawa. Sebab dia nak kerja sampai pukul 7 pagi ni. So dia macam abaikan je lah. Abaikan. And then dah habis round tu, diorang pun baliklah ke pos diorang. Okay. So bila dah balik ke pos, lepas dalam sejam 2 macam tu, tiba-tiba kawasan tu sunyi tau. Memang tak ada bunyi. Si Arya ni tengok YouTube, si Kumar ni pun buat tengok Facebook semua kan. Tiba-tiba diorang dengar ada suara orang berlari. Lari macam tu. Ada orang ke? Suara macam takkan ada orang kot. Maksudnya ada orang pecah masuk lah tadi. Lepas tu dia macam pelik. Lepas tu sekali lagi bunyi tu bunyi. Bunyi lagi. So macam dia boleh lari tau kat situ. So si Arya ni pun ajak Kumar, cakap jom pergi tengok. Mesti ada orang ni kan. Macam dia confident lah. So maksudnya tadi yang tutup pintu tu memang orang. So dia pun pergi dengan Kumar. Okay, kata kau pergi belah sana, aku pergi belah sini, kita kepung dia. So dia pun seorang pergi sana, seorang pergi sini. Diorang pergi ikut arah bunyi tu pergi mana. And then bila Arya sampai dekat kawasan tu, dia pun suluh, tak ada apa. Dan tiba-tiba dia dengar si Kumar tu menjerit. Kenapa kan?
Dia pun berlari pergi tempat Kumar. Lepas tu dia tanya Kumar, kenapa ni? Cakap, bang, tolong bang. Ada benda hitam bang, benda hitam besar bang. Tolong bang. Benda hitam besar? Lepas tu Kumar ni macam nak mengacau-acau tau. Sebab dia, sabar. Jom, kita balik pos. Dia pun balik pos, bawa Kumar balik pos, bagi dia minum air. So, dua-dua masuk dekat dalam pos diorang, terus tutup pintu. And then bagi Kumar tenang jap, dia tanya Kumar, kenapa? Apa tadi Kumar? Cakap, tadi bang, masa nak kepung tadi tu, kan you pergi sana, I pergi sini. So, bila I pergi kawasan yang you suruh I pergi tu kan, I nampak, I dengar macam ada benda berlari. Lepas tu I nampak macam ada bentuk figure orang. Dan bila I suluh bang, dia besar bang, dia tinggi, dia hitam. Lepas tu mata dia merah bang, dia pandang I takut gila bang, itu bukan orang bang. So hari macam, ni bukan orang ni kan, ni dah benda lain dah yang mengganggu diorang ni. Lepas tu dia kata, habis macam mana bang? Tak apa, nanti kalau nak pergi clocking ke apa ke, nanti aku teman kau, kita pergi sama-sama lah. So malam tu, diorang ni tak berani nak keluar lagi daripada pos diorang tu. Sebab apa? Takut diganggu oleh benda tu tau. So benda tu dah tahu dah yang diorang ni tahu yang dia ada kat situ. So sepanjang malam tu, kalau diorang nak pergi clocking ke apa, diorang akan pergi sama-sama. Sepanjang malam tu jugalah diorang diganggu dengan bunyi orang berlari, ada orang main pintu, sampailah ke subuh besok, barulah bunyi-bunyi tu semua hilang. So si Ariel ni, dia terpaksa bertahan kerja dekat situ sementara cari kerja lain. And after sebulan macam tu, dia pun resign dan dia pun tukar ke tempat kerja lain. Dan LRT tu pun alhamdulillah lepas beberapa bulan dah siap bina dan dah diguna oleh orang sekarang ni. Tapi dia tak mention lah dekat LRT mana, dia sembunyikan dengan saya lah. Dan saya pun tak nak tahulah kat mana. Sebab saya ni pengguna LRT yang sangat tegar. Kalau saya pergi KL, saya tak bawa kereta, saya naik bas. So saya tak tahu kat mana. Biarlah dia menjadi rahsia. Cuma berhati-hatilah bila anda berada di tempat orang. Jadi itulah dia cerita yang pertama tentang gangguan security. Untuk cerita yang kedua pula, cerita ini diceritakan oleh pencerita baru daripada K Studios, yang di mana nama yang samaran yang diberi kepada saya adalah Noktah. Misteris kan, nama dia macam misteris gila. Nama adalah Noktah. Dan cerita yang dikongsikan dengan saya adalah mengenai tentang gangguan jin laut. Okey, jadi cerita dia bermula macam ni. Si Noktah ni pada hari kejadian tu dia bekerja. So dia kerja apa semua, and then dah sampai waktu balik yang dia tak kena balik rumah, dia pun balik. Jadi malam tu sebenarnya si Noktah ni dia ada perjumpaan dengan orang penting lah. Orang penting yang dia nak kena jumpa malam tu dan dia dah janji nak jumpa. Tapi tiba-tiba dia dapat satu call. Dia pun angkat. Cakap, Hello Noktah, kau boleh tak tolong aku? Tolong weh, bini aku mengacau ni. So yang telefon tu adalah kawan si Noktah ni. Dia bagi tahu yang bini dia tengah mengacau-acau gila-gila dan dia minta tolong untuk bantu sembuhkan bini dia balik. So Noktah ni merupakan seorang peramal perubatan dan dia ada ilmu dia lah yang dikurniakan untuk membantu untuk merawat orang lah kalau misal kata terkena gangguan apa semua kan. So mula-mula si Noktah ni macam nak reject sebab dia ada satu pertemuan yang sangat penting yang dia kena pergi. Tapi sebab memikirkan kawan dan dia tak sampai hati, so dia pun pergi. Okay, so dia kata okay, kau sediakan barang-barang sekian, sekejap lagi aku sampai. So nak dijadikan cerita, rumah si Noktah ni dengan rumah kawan dia ni dekat gila. Tapi tak tahu pada malam tu masa dia nak pergi, perjalanan dia jadi 1 jam. Lama gila. Dia pun tak tahu kenapa. Padahal sebelum ni macam like setengah jam dia dah sampai. Tapi kali ni macam like jauh gila perjalanan dia nak pergi rumah kawan dia tu. Okay, jadi bila dia sampai kat rumah kawan dia tu, dia pun dah start rasalah macam ada aura yang sangat negatif kat rumah dia. Dia pun sampai and then dia call kawan dia, aku dah sampai kat rumah kau ni. Dan kawan dia pun keluar. Okay, saya bagi nama kawan ni sebagai Azim lah. So Azim ni kawan si Noktah ni keluar. Noktah tolong aku bini aku ni dah macam ni kan, dah mengacau apa semua, aku tak tahu nak buat apa dia ni kan. Okay, baik, tak apa, jangan risau. Dia pun masuk dalam rumah. Bila si Noktah ni melangkah masuk dalam rumah je, dia pijak simen rumah si kawan dia ni, si Azim ni. Kat kaki dia tu, dia dapat rasakan macam ada air, lepas tu ada pasir. So
So dia macam pelik, mana datang air dengan pasir ni kan. Tiba-tiba lah kan. Lepas tu bau macam bau laut. Dia kata bau macam bau laut macam tu. So dia pun pergi kat bini dia, and then dia pun start lah mulakan proses rawatan dia apa semua. So dia baca-baca apa yang patut, and then dia mula start berinteraksi dengan benda tu. And then benda tu macam nak tak nak berinteraksi dengan dia. So dia mulakan perubatan dia untuk keluarkan dia daripada badan bini tu. So bila dia dah buat apa semua, dah baca-baca apa yang patut, and Alhamdulillah berjaya dikeluarkan. So masa tu si Nota ni ingatkan yang perkara tu habis sampai dekat situ je. So dia pun tanyalah dengan kawan ni, si Azim ni, ada ke pergi laut ke, terlanggar sesuatu ke, tak apa ke. Seorang kata tak ada, sebenarnya tak ada apa-apa, tak ada bawa balik barang apa-apa daripada laut, semua tak ada. Si Nota ni pun jadi macam pelik lah, kenapa jadi macam ni kan. So lepas dia dah habis merawat si bini dia ni, dah settle, bini si Azim ni dah settle rawat semua, dan dia pun dalam keadaan lemah. So dia pun rest. So si Nota ni pun bangun, pergi kat beranda luar, jumpa dengan si Azim ni. And then bila dia borak dengan Azim ni, dia nampak Azim ni macam pelik. Dia macam pelik gila tau. And then lama kelamaan tu si Nota yang dapat rasakan yang sebenarnya Azim tu bukan lagi Azim. Ada benda lain yang dah masuk dalam badan dia. So jadi nak dengan cerita, masa si Nota ni berawat bini si Azim ni, benda tu dah keluar dan masuk dalam badan si Azim ni pula. And then tanpa ragu-ragu Nota terus tanya, kau ni siapa? Kau bukan Azim kan? Lepas tu dia pun gelak. Bukan. Aku adalah jin daripada laut. Cakap, kau nak apa? Kenapa kau ikut dengan diorang ni, kan ada perjanjian apa-apa ke? Tak. Aku ikut diorang ni sebab aku suka. Itu je sebab dia. Dia ikut sebab dia suka dengan keluarganya. Okey, jadi nak jadikan cerita, si Nota ni nak kena merawat pula si Azim ni lah. So si Nota ni kata, kau keluar dari badan dia sekarang. Kau tak boleh duduk dalam badan manusia ni. Dia pun tak nak kau, cakap. Lepas tu dia macam gelak-gelak apa semua. And then diorang pun start lah, si Aziz, si Nota dia pun start lah dengan bacaan-bacaan dia apa semua. Dia lawan, berjaya keluarkan benda tu daripada badan si Azim. Dan benda tu muncul dekat luar. So apa yang didescribekan kat Nota dekat saya adalah, dia macam Swarman, berlendih tu badan apa semua. Dia ada bertaring, gigi dia banyak, and mata dia merah guys. And then so si Nota ni pun start lah macam baca apa yang patut apa semua. And Alhamdulillah lepas bertarung dalam beberapa minit tu, dia berjaya dan dia tangkap benda tu. Dan apa yang dia cakap dengan saya adalah, dia hantar balik benda tu dekat Laut Cina Selatan. Saya macam, Laut Cina Selatan? Jauhnya kau hantar dia. Dan lepas rawatan tu, si Azim ni, si Nota ni pulihkan semangat si Azim dengan bini dia apa semua, bersih-bersih apa yang patut. And then Alhamdulillah si Azim tu dengan bini dia berjaya dirawat lah. So Nota ni macam pelik tau, macam mana benda tu boleh ikut dorang sedangkan tak ada apa-apa perjanjian ataupun pertalian pun dengan benda tu. Dan cuma dia kata benda tu suka dekat dia. Dan dia pun macam pelik. Alhamdulillah lepas daripada rawatan tu, Azim dan bini dia Alhamdulillah okey. Dan si Nota ni pun ajarlah si Azim ni untuk pagar rumah dan sebagainya. Bagi tahu dia tentang barang-barang apa semua, garam dan sebagainya untuk guna untuk pagar rumah. Dan sampai hari ni Alhamdulillah keluarga tu dalam keadaan sihat dan aman dan tak lagi diganggu. Jadi itulah dia tentang cerita yang kedua, iaitu gangguan jin laut. Macam pelik kan, macam tiba-tiba benda tu boleh suka dekat kita. Sebab macam Kai dulu pun, Kai ada pengalaman juga yang di mana benda tu ikut Kai. So bila Kai tanya dengan orang yang orang yang pintar lah pasal benda-benda ni semua kan, dia kata macam kita ni sebenarnya ada satu aura yang kita pancarkan, yang di mana benda tu boleh tertarik dengan kita. Itu semua atas amalan kita sendirilah. Kan tak cakap Kai ni baik, Kai tahu sendiri Kai ni bukanlah seorang yang baik sangat pun. Dan Kai tak tahu macam mana benda tu boleh ikut Kai, dan benda tu ikut sampai rumah. So masa tu memang agak seram lah sebenarnya. So mungkin atas faktor-faktor macam itulah yang benda-benda macam tu boleh ikut kita balik rumah. Kai masa tu, ingat lagi masa tu Kai pernah pergi
ni share sikit dengan korang kan. Mesti korang tak tanya-tanya kan, Kai ni buat cerita hantu tak kena kacau ke? Siapa kata tak kena kacau? Kena kacau yang aku rehat sebulan tu. So dengan cerita, masa tu Kai balik daripada studio Santai Chill. Kita orang baru habis recording untuk episod 2 sekejap kan. And then bila sampai je dekat rumah, masa tu lalu dekat hutan simpan tau, lalu hutan simpan sana. Dan balik lalu dekat Sungai Udang tu nak sampai ke rumah. And then bila Kai sampai rumah, masa tu memang tak ada apa-apa langsung, tak ada apa-apa benda yang mengikut pun, tak ada benda-benda pelik pun. Dan Kai sampai rumah, Kai parking je motor, Kai tongkat. And then bila Kai kata Alhamdulillah, tiba-tiba kat belakang ni dengan suara orang mengilai kuat gila, 1 ton tinggi. Wah, kita dah takut dah ni. Masa tu ingatkan bunyi kereta, tapi tak ada kereta lalu. Nak kata bunyi anjing, tak nampak anjing kat mana. Dan bila Kai pandang belakang tu, memang tak ada apa-apa lah. Dan bunyi dia sangat kuat. So Kai macam astaghfirullahaladzim, apa benda ni takkan nak masuk rumah lu kan, tak boleh kan. So macam kita relax dulu kat luar, kita baca apa yang patut. And then Kai isap-isap vape jap, Kai buka pintu, Kai masuk, Kai kunci, terus tidur, tak fikir-fikir panjang lah. So sekarang ni Kai banyak recording waktu siang lah. Mengelakkan ni suasana je ni, nampak je gelap, tapi sebenarnya siang. Korang je tak tahu. Okay, jadi itulah dia perkongsian untuk episod kali ini. Jadi kepada mereka yang di luar sana ada cerita nak berkongsi dengan kami ataupun dengan K Studios, korang nak Kai ceritakan dengan penonton-penonton K Studios, korang boleh je email di kiteofday@gmail.com ataupun WhatsApp je dekat nombor yang tertera di bawah. Apa sahaja yang korang nak cerita pasal pengalaman korang, korang boleh je cerita kat saya. Nanti saya akan sharekan dalam episod yang akan datang. Macam tu. So jangan malu-malu, jangan segan-segan. Boleh je WhatsApp, tak ada masalah, tak ada halangan pun. Korang WhatsApp je, korang email je kan, nanti Kai baca, don't worry, okay. Jadi sebelum saya mengakhirkan rancangan untuk hari ini, korang semua yang belum subscribe tu, tolonglah subscribe, turn on notification, share video ni kat semua kawan-kawan korang. Sebab apa? Ramai betul yang bukan subscriber yang tengok video Kai ni. So subscriber tolonglah subscribe. Dengan sokongan anda, insyaAllah one day saya boleh ada studio sendiri dan saya boleh invite anda datang studio. Jangan risau, kalau Kai ada studio sendiri, benda pertama yang kena buat adalah invite korang datang studio. Datang studio Kai, kita buat podcast sama-sama, kita menyeram bersama-sama. Macam tu. Okay, kita akan berjumpa lagi untuk next episode yang akan datang. Stay tune untuk cerita hantu, kisah yang kau tak tahu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.